Hey, Assalamualaikum semua. Okey, selamat datang ke bab baru dalam Asas Sains Komputer. Kali ni kan, kita nak bongkar satu konsep yang, power gila. Pemikiran komputasional. Dengar nama je dah macam gempak kan? Serius, memang pun. Sebab benda ni boleh ubah cara korang selesaikan apa-apa masalah. Selamanya. Cuba fikir jap, hari-hari korang scroll TikTok, main game, guna macam-macam apps kan? Tapi pernah tak korang berhenti sekejap and fikir, macam mana diorang buat benda ni semua Nampak macam magic kan? Macam kompleks gila. Tapi sebenarnya kan, semua developer, semua game creator tu, diorang guna satu rahsia yang sama. Dan rahsia tu, pemikiran komputasional. Okey, jangan risau. Ini bukan pasal suruh korang jadi macam komputer. Tak. Ia lebih kepada satu mindset. Satu set skill untuk kita tengok masalah yang besar gila, yang nampak serabut tu, and kita pecahkan dia sampai jadi, senang je rupanya nak selesaikan. Inilah secret sauce yang membezakan orang biasa dengan problem solver yang legend. Jadi, macam mana nak dapat mindset ni? Senang je. Korang cuma perlu kuasai 4 teknik asas. Anggap je ni macam, 4 superpower yang bila korang gabungkan, korang boleh selesaikan apa saja masalah. Serius? Dah sedia? Jom, kita bedah siasat satu persatu. Okey, superpower yang pertama, leraian. Nama Inggeris dia, decomposition. Bunyi je dah power kan? Konsep dia sangatlah simple. Kalau korang jumpa masalah besar, jangan panik. First step, pecahkan masalah tu jadi cebesan-cebesan kecil yang lagi senang nak urus. Pernah dengar soalan ni tak? Macam mana nak makan seekor gajah? Jawapannya, sikit-sikitlah. Satu gigitan pada satu masa. Samalah macam buat projek besar. Pecahkan dulu jadi tugasan-tugasan kecil, baru nampak jalan nak mula kat mana. Itulah leraian. Okey, jom masuk superpower yang kedua pula. Yang ni best sebab saya jamin korang memang dah buat pun benda ni hari-hari. Nama dia pengecaman corak. Okey, tadi kan kita dah pecahkan masalah guna leraian. So sekarang, kita ada banyak bahagian-bahagian kecil kan? Sekaranglah masanya untuk kita jadi detektif. Kita cari apa persamaan antara bahagian-bahagian tu. Ada tak benda yang macam asyik ulang-ulang je? Contoh paling best, lagu lah. Bila kita dah kenal corak melodi dekat chorus, bila chorus tu datang balik, kita terus boleh sing along kan? Macam itulah konsep dia. Bila kita jumpa corak, kita boleh selesaikan masalah tu dengan lebih pantas. Superpower yang ketiga, yang ni nama dia bunyi macam susah sikit. Tapi percayalah cakap saya, ia sangat-sangat membantu. Nama dia peniskalaan atau dalam English, abstraction. Peniskalaan ni, senang cerita, adalah skill untuk kita abaikan benda-benda yang tak penting. Kita fokus pada maklumat yang utama je. Contoh paling senang, korang tengok Google Maps atau Waze. Peta tu tunjuk apa? Jalan raya, bangunan-bangunan penting, nama tempat. Dia tak tunjuk pun setiap pokok, setiap kucing tepi jalan kan? Sebab apa? Sebab semua tu tak relevan untuk kita sampai ke destinasi. So, kita tapis keluar bunyi bising and fokus pada apa yang mustahak. Itulah dia peniskalaan. Dan yang terakhir, superpower keempat yang akan melengkapkan kita sebagai seorang problem solver yang padu. Namanya pengitlakan. Okey, pengitlakan ni pula macam kita cipta satu formula master. Lepas kita dah berjaya selesaikan satu masalah, kita fikir sejenak. Boleh tak aku buat satu template atau satu peraturan umum yang boleh aku guna balik untuk masalah lain yang lebih kurang sama? Contoh paling best, resepi kek. Ada satu resepi asas kek kan? Daripada satu resepi tu, kita olah sikit-sikit je. Dan boleh jadi kek coklat, kek strawberry, kek keju. Satu penyelesaian boleh diubah sesuai untuk pelbagai masalah. Bijak kan? Okey, sekejap. Fun fact time. Sambil kita syok belajar pasal programming ni kan, korang tahu tak yang pengatur cara komputer yang pertama dalam sejarah dunia? Sebenarnya seorang wanita. Ya, betul. Nama dia Augusta Ada Lovelace. Bayangkan, pada tahun 1843, lama gila sebelum ada komputer macam kita ada sekarang, dia dah tulis algoritma pertama di dunia. Jadi, siapa kata coding ni untuk lelaki je? Girl power! Okey, so far so good. Kita dah ada 4 superpower. Leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan pengitlakan. Memang power. Tapi, persoalannya sekarang, macam mana kita nak guna semua benda ni untuk bina satu atur cara atau program yang betul-betul berfungsi? Jom kita tengok proses dia. Dalam dunia profesional, kalau nak bina satu program, biasanya ada 5 fasa utama. Kita mula dengan analisis masalah, lepas tu reka bantu atur cara, lepas tu barulah kita mula pengodaan. Bila dah siap kod, kita kena uji dan baiki apa-apa error. Ini kita panggil penyah pepijatan. Dan yang terakhir sekali, kita buat dokumentasi.
Nampak macam banyak kerja kan? Tapi jangan risau, setiap fasa ni kita akan guna balik superpower yang kita dah belajar tadi. Okey, kita tengok fasa 1, analisis masalah. Bayangkan ada orang minta kita buat satu aplikasi kalkulator. Apa kita nak buat dulu? Kita guna leraian. Kita pecahkan masalah tu. Okey, kalkulator ni perlukan input nombor, perlukan butang tambah, tolak, darab, bahagi. Lepas tu, kena ada skrin untuk tunjuk hasil. Nampak tak? Kita dah leraikan masalah besar, buat kalkulator tu jadi komponen-komponen kecil yang jauh lebih jelas. Lepas tu, kita masuk fasa 2, reka bentuk. Dekat sinilah kita guna pengecaman corak dan pengitilakan. Cuba kita perasan, tak kiralah tambah ke, tolak ke, darab ke, corak dia sama je. Ambil nombor pertama, ambil operator, ambil nombor kedua, lepas tu kira. Nampak kan corak tu? Daripada corak ni, kita buat satu model atau algoritma umum. Algoritma ni macam satu set arahan, langkah demi langkah lah. Inilah blueprint kita sebelum kita mula type walau satu baris kod pun. Kemudian, dalam fasa pengekodan, pengujian dan dokumentasi, kita guna lagi superpower kita. Kita tak tulis semua kod tu sekali harung, tak. Kita guna leraian, kita kod fungsi tambah dulu, lepas tu kita uji. Dah okey, baru kita kod fungsi tolak, lepas tu uji lagi. Bila kita pecah-pecahkan kerja macam ni, kalau ada error atau perpijat, senang gila nak cari dan betulkan. Jadi, kalau ada satu je benda yang korang kena ingat dari perkongsian kita hari ni, inilah dia. Ayat yang ada dekat skrin ni. Kalau korang nak jadi programmer, inilah cara berfikir dia. Ia bukan sangat pasal hafal kod, tapi ia pasal cara kita berfikir untuk selesaikan masalah. Inilah cara berfikir dia. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung. Sebenarnya, apa yang kita belajar hari ini jauh lebih besar daripada subjek asas sains komputer semata-mata tau. Ini adalah skill untuk hidup. Jom kita sama-sama jadi problem solver yang lebih baik. Jom kita buat recap laju-laju superpower korang. Ingat tak? 1. Leraian, maksudnya pecahkan masalah. 2. Pengecaman corak, cari benda yang sama atau berulang. 3. Peniskalaan, fokus pada benda yang penting je. Dan 4. Pengitlakan, buat satu formula umum. Ingat 4 ni, korang dah power. Dan yang paling penting sekali, tolong ingat ni. Cara fikir macam ni bukan untuk coding je tau. Korang nak rancang study group, nak siapkan projek sejarah yang nampak rumit tu, atau mungkin nak rancang bajet untuk beli barang idaman. Cuba guna 4 teknik ni. Ia adalah senjata rahsia korang untuk selesaikan apa sahaja masalah kompleks dalam hidup. Rasa macam otak tu dah dapat upgrade sikit tak? Bagus. Sebab dalam bab yang seterusnya, kita akan guna skill-skill ni untuk godam rahsia di sebalik kriptografi. Kita akan belajar macam mana mesej-mesej rahsia dicipta dan dilindungi. Mesti lagi gempar, kan? Jadi jangan lupa tekan butang like, share video ni dan yang paling penting, subscribe supaya korang tak terlepas bab 2. Okey, jumpa lagi.